Dah balik Mat. Oi. Apa khabar? Sihat? Aku okey, kau? Macam ni lah, Mat. Biasa lah baru balik kan. Tak ada apa pun kat dalam. Makan tidur kan. Jadi aku exercise sikit. Dalam pun kawan ada, exercise ada. Makan pun cukup duduk dalam. Ilmu-ilmu keagamaan pun jadi ajar, ada dididik, ada bekil-bekil kat dalam. Man, main lepak. Aku ada sikit ni nak payung kau. Sorry. Sorry, aku minta maaf banyak-banyak. Mat. Tak apalah, Mat. Kalau setakat kau nak belanja aku makan, bawa pergi ke kedai. Belanja makan kat kedai, mi goreng ke, lepak minum teh, okey. Tapi kalau kau nak belanja aku benda macam ni, tak perlulah, Mat. Aku minta maaf lah. Sampai bila, Mat, kau nak jadi macam ni, kau fikir? Alah, Man, lepas-lepas rindu je. Kena sikit. Tak apalah. Ya, lepas rindu ni nanti jadi sangkut balik, Mat. Mat, aku dah tak nak, Mat. Sampai bila, Mat? Keluar, masuk. Jadi macam rumah yang kedua pula penjara tu, Mat. Mat, aku pun nak ada life, Mat. Nak ada keluarga, nak ada kerja, nak ada kehidupan, nak bertanggungjawab. Aku minta maaf banyak-banyak dengan kau. Kalau setakat kau nak payung aku, barang, minta maaf lah, Mat. Tapi kalau kau nak payung aku, kau nak lepak, ajak aku pergi lepak kat kedai, makan-makan aku ikut, Mat. Bukan aku sombong, Mat. Tapi call aku nak ajak lepak kedai, aku makan, Mat. Ya? Aku minta maaf dengan kau, So aku harap pun kau dah lah, Mat. Sampai bila nak jadi macam ni, Mat? Okey lah. Okey, gelap lah. Okey. Okey lah, Mat. Belah lah kau. Poyo lah.